motosikal tapi tak mampu bayar bulan-bulan. Jangan ikut nafsu, ikut poket masing-masing. Jadi pilihan pertama, anda kena lihat poket masing-masing tu, gaji. Jangan sampai kita anak bini tak makan sebabkan kita bayar motor itu tak bagus sama sekali. So, yang pertama berkenaan dengan harga. Okey. Baik, yang kedua, anda beli motosikal ni untuk tujuannya untuk apa? Untuk bawa pergi kerja hari-hari, ataupun pergi touring, ataupun ada kegunaan lain. Jadi bagi saya, sewaktu saya pakai GS 1200LC, memang saya beli untuk kita bermusafir. Kita orang kata pergi ride ke luar negara lah, ride macam tempat lah kita ride. Jadi saya percaya bahawa GS ni mempunyai kemampuan untuk jalan laluan road dan off-road dan apa sahaja